Hai, Assalamualaikum dan salam hormat. Okey, dalam video ni saya akan terangkan apakah yang anda dapat dengan package Google AI Pro untuk setahun. Okey, bayarannya sekali sahaja untuk setahun. Okey, anda akan dapat access premium tanpa had untuk Google AI Pro. Lepas tu anda boleh guna fungsi View 3 lah. Okey, dan anda juga boleh dapatkan 2 terabyte cloud storage. Okay, so basically bila anda buat payment, okay, anda akan diminta untuk masukkan email yang anda gunakan untuk akses Google AI Pro tersebut lah, dan pastikan email yang anda bagi kat sini tidak ada join mana-mana family ataupun tidak ada sebarang langganan berkaitan dengan Google. Okey, sebab apa? Sebab nanti dia akan error lah, ataupun dia tak boleh nak proceed. Okey, bila anda dah buat payment, anda akan dapat invitation. Lepas tu tekan butang accept. Okey, so bila anda dah accept, anda perlu refresh anda punya account Gemini. Okey, bila anda refresh, okey, kalau sebelum ni dia ada perkataan upgrade kan. Okay, lepas anda buat payment, anda accept invitation, dia akan bertukar jadi Pro. Bila dah jadi Pro, anda dah boleh start guna fungsi seperti View 3 macam ni. Okay, macam ni kan dia bagi tahu anda dah boleh guna fungsi View 3 ni. Okay, create video of cat skateboarding. Okay, kita ni just minta dia buat contoh video lah. Lepas tu, anda boleh gunakan Google Vids. Okay, anda search kat Google Vids macam ni. Lepas tu pilih bahagian paling atas. Kemudian, anda akan dapat akses macam ni lah. Okay, ni contoh video yang saya buat menggunakan Google Vids. Okay. Okay, ni contoh video yang saya buat, promotional video. Dan asal video ni adalah daripada gambar lah. Okay, gambar yang saya upload dekat bahagian kanan ni. Google Vids ni, sebelum ni dia punya limit sehari 20 video. Sekarang dia jadi 10 video sehari sahaja. Okay, tapi dia dah ada fungsi untuk upload gambar lah. Sebelum ni tak boleh. Okay, contoh macam ni kan. Saya minta dia buat make promotional video about sandal. Okay, kita nak suruh dia buat video pasal sandal yang dia pakai ni lah. Sebab gambar ni saya ambil daripada Shopee asalnya, gambar produk lah. Lepas tu saya minta dia generate menggunakan Google AI Studio. Okay, saya upload gambar dekat Shopee tadi. Saya minta dia buat gambar lelaki model Gen memakai slipper ini. Sebenarnya saya nak letak model Gen Z. Okay, lepas tu dia buatlah gambar macam ni, and then saya upload dekat Google Vids ni. Okay, kemudian anda boleh gunakan Flow. Okay, anda search dekat Google Flow. Okay, pilih dekat bahagian paling atas ni Google Labs ni. And then bila anda klik, anda akan dibawa ke halaman seperti inilah. Okay, so lepas tu anda bolehlah buat video macam biasa. Okay, so macam ni gambar yang saya upload tadi, saya upload dekat sini. Okay, lepas tu dia hasilkan video macam ni lah. Cuma Google Flow ni dia bestnya dia boleh pilih format lah. Kat sini saya boleh pilih format portrait. Okay, so dia akan buat portrait lah. And then dekat bahagian atas ni kanan ni anda akan nampak ada kredit. Kredit ni yang anda akan dapat setiap bulan 1000. Cuma yang ni dia berkongsi lah. Kalau akaun anda tu family tu ada 4 orang, okay, satu video kos dia 20 kredit. Okay, jadi kalau 2 orang pakai, 2 orang guna, 2 orang buat 2 video, so dia akan jadi 960 lah tinggal dekat sini. Tapi setiap bulan dia akan renew. Okay, so package Google AI Pro ni memang untuk setahun ni
hanya sesuai untuk anda yang sehari mungkin buat 2 video ke 3 video ke cukup. Tapi kalau sehari anda nak buat sampai 20 video, 30 video tak cukup lah. Anda kena ambil yang berbayar. Okay, berbayar macam ni lah. Ini yang berbayar. So basically, yang berbayar kan dia ada 3 package kan. Ada yang AI Plus, ada AI Pro, ada yang Ultra. So AI Pro ni yang ni. Okay, kalau anda bayar anda free first month saja, next month anda kena bayar RM97.99. Okay, dalam video AI Hack saya dah bagi tahu langganan free trial yang ni. Okay, free trial sebulan. Tapi walaupun anda free trial, anda boleh buat banyak video dengan combine banyak account lah. So 4 ke 5 macam tu lah. Okay, so setiap bulan kalau anda nak pakai, nak teruskan, nak pakai banyak account, nak buat video banyak account, anda kena bayar lah. Okay, sebulan lebih kurang RM98 sebulan. Tapi kalau sehari 3 video, 4 video, tak berbaloi untuk anda ambil AI Pro. Mungkin anda boleh ambil yang ni lah, Google AI Plus. Okay, ataupun anda boleh ambil yang lebih murah yang ni. Okay, RM150 setahun. Cuma kena share lah. Dia account sharing family, tapi still okay, anda still dapat 2TB, anda still boleh access video 3, anda still boleh buat sama seperti yang Google AI Pro ni, sebiji. Cuma 1000 kredit ni kongsi. Lepas tu itu je lah kot. Yang lain semua okay, yang lain semua tak ada masalah. Okay, cuma anda boleh buat satu account je lah, sebab anda bagi saya satu email. So hanya satu account saja boleh digunakan. Okay, compare kalau anda bayar sendiri, anda boleh combine banyak account lah, kalau tak kisah untuk anda bayar. Okay, so itu, selain daripada ni, flow ni anda boleh buat apa lagi. Ini contoh video yang saya kalau nak foundation ringan, tahan lama dan waterproof, inilah pilihan. Okay, so kita recap balik. Yang pertama, anda boleh gunakan Gemini ni. Okay, ni contoh video. Anda boleh buat video menggunakan Gemini yang pertama. Kedua, anda boleh buat video menggunakan Google Vids. Okay, dan ketiga, anda boleh gunakan Flow. Okay, yang Google AI Studio ni free saja. Anda boleh gunakan untuk buat gambar lah. Google AI Studio ni. Macam ni saya minta buat gambar monyet sedang kopek kelapa, dia suruh buat. Buat gambar lelaki makai slipper ini, so dia buat. Okay, saya minta dia gambar lelaki ini sedang melompat. Okay, saya suruh dia lompat. Okay, dia laju yang ni, Google AI Studio ni agak laju lah compare dengan ChatGPT. Dalam video AI Hack, saya dah minta anda buat gambar gunakan ChatGPT kan. Tapi kalau anda tak nak bayar ChatGPT, dia punya limit hanya 4 ke 5 gambar saja sehari. Tapi dengan Google AI Studio ni, anda boleh buat banyak gambar, tak ada masalah. Nampak ni, salah. Dia tak lompat. Dia AI ni dia macam tu lah. Kadang-kadang dia betul, kadang-kadang tak betul. Cuma nak lebih tepat, anda buat arahan dalam bahasa Inggeris lah. Okay, so last sekali, kalau anda belum dapatkan lagi video AI Hack, silalah dapatkan. Sebab pada saya berbaloi untuk anda belajar cara buat video yang lebih berkualiti lah. Okay, contohnya macam video ni, saya buat prompt untuk dia promote produk ni. Kalau nak foundation ringan, tahan lama dan waterproof, inilah pilihan terbaik. Jom dapatkan. Okay, so anda boleh pergi dekat saya punya blog zian.my. Okay, zian.my. Lepas tu anda boleh buka lah. Dekat bahagian atas ni ada senarai panduan saya dan juga senarai tools dan software AI yang saya guna. Okay, senarai panduan yang ni. Okay, anda boleh dapatkan video AI Hack ni ataupun copywriting AI Hack ni untuk copywriting lah. Yang ni untuk SEO. Yang ni kalau anda nak belajar buat free traffic menggunakan Google. So kita akan gunakan Google sebagai platform. Lepas tu kita gunakan ChatGPT untuk generate content lah. Yang ni copywriting, yang ni video AI Hack. Okay, so itu saja. Saya harap video ni membantu.
Semoga apa yang anda usahakan berhasil lah. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.